Pagi tadi kita tengok ada seorang ustaz, ada orang post lah dalam TikTok. Ustaz tu kata haram pinjam kipas masjid balik guna di rumah. Haram pinjam kipas masjid balik guna di rumah sebab dia nak ada majlis di rumah. Dia pinjam kipas masjid, kaki tiang tu 4-5 utir bang. Dalam TikTok tu ustaz tu kata haram. Kita tengok dalam komen. Ramai ni saya dengar kipas je haram dah. Kalau pinjam sudu boleh. Lepas tu kata sudu tak apa. Lepas tu ustaz tu kata kipas saja. Ni saya dengar ni. Ni ramai dah ni. Lepas tu kata dah kalau tika. Dengar orang tu. Kalau orang hak tak dengar dia tahan. Segala benda hak masjid dah boleh pinjam haram. Kita tanya pula. Dah kalau tika. Hak tu pula jawab. Tika berasa tak apa. Ni ramai dah ni. Sebab tu Islam tak maju lah ni. Kerana ramai dengar. Denguk ni adik-beradik jahil lah. Jahil tu nama mazhab dia. Denguk tu firqah dia. Tu kata haram isap vape. Dia kata kalau dah isap vape pun minum arak haram kok. Alah denguk sungguhlah. Kalau dah isap vape, hutang orang tak bayar haram kok. Lah orang tak cakap hal hutang, orang cakap hal isap vape. Tu siap denguk dia panggil. Ni ramai dalam internet. Sebab tu negara kita payah nak dapat kemajuan nisbah roh manusia itu tidak meningkat. Yang meningkat ialah kehidupan dari segi materialistik saja. Kerana ramai orang bodoh. Orang khabar kelebihan solat duha. Dia kata solat duha tak guna ke kalau diraka ke ibu bapa? Pula dah. Jadi nak gajar benda. Mung seko molek ngajar lah TikTok. Orang khabar has mayang duha. Dia khabar diraka ibu bapa. Jadi rohok mindset denguk ni. Yang ni Nabi Isa kata rohok tak boleh nak buat kira cara.